Selamat jalan Romeo. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Sah, pasukan Harimau Melaya tidak layak ke Piala Asia 2027 di Saudi Arabia setelah AFC membatalkan dua keputusan secara rasmi akibat menurunkan player yang tidak layak, aka pemalsuan dokumen 7 pemain. Berita yang dikeluarkan FAM hari ini mengatakan yang mereka telah menerima keputusan jawatankuasa AFC di dalam mesyuarat yang diadakan hari ini yang dipengerusikan jawatankuasa AFC sendiri. Jawatankuasa tersebut mendapati FAM telah melanggar artikel 56 Kod Tata Tertib dan Etika AFC kerana menurunkan pemain yang tidak layak di dalam dua perlawanan. Apa dua perlawanan tu? Malaysia lawan Nepal yang kita menang 2-0 di Johor dan juga Malaysia lawan Vietnam yang kita belasah diorang 4-0 di Bukit Jalil. Bermakna ini membuatkan kita di tangga kedua dan Vietnam di tangga pertama sekaligus membuatkan mereka layak ke Piala Asia 2027 di Saudi. Nampak gaya? Lama lagi lah kita nak tengok pasukan Harimau Melaya kita di Piala Asia. Aku harap pasukan Harimau Melaya bertabahlah menerima keputusan ni. Kita cuma boleh maju ke hadapan. Kita lupakan sajalah apa yang berlaku di belakang ni. Kita boleh move forward saja. Korang rasa macam mana dengan masa depan bola sepak negara? Aku pun tak tahulah. Kita tengok sajalah